Setiap malam sepanjang bulan puasa akan adanya pertunjukan bunga api. Ini dia rasa-rasa Eva Mosa. Korang boleh grab awal untuk datang berbuka puasa dekat sini. Jadi hari ni aku nak cerita panjang sikit tentang menu-menu yang kita akan dapat di rasa-rasa Eva Mosa. Buka puasa ni dia terletak dekat Freeport Eva Mosa Outlet tau. Siap ada live band lagi dan macam-macam menu disediakan. Dan bagi aku komplit, semua benda ada dekat sini. Nak murtabak pun ada, nak roti john pun ada, nak jeruk dan keropok pun ada, makan nasi dengan ikan masin pun ada, nak lauk-lauk, ulam-ulam, sambal-sambal, macam-macam jenis ada. Sebelum kita pergi dekat yang berat-berat tu, kita tengok yang ringan-ringan dulu. Lauk pun ada pelbagai dekat sini. Lepas tu yang menarik, minuman dia korang kena cuba, semuanya menarik-menarik dan sedap-sedap betul. Tapi dekat rasa-rasa Eva Mosa ni memang sedap. Kuali berapi ada, daging masak ros ada, gulai perut pun ada. Dan kalau nak makan dekat sini, taktik dia jangan korang makan sekali semua. Korang kena rasa, dapatlah rasa semua benda. Nak churros, nak apam balik pun ada. Nak aneka panggang, nak sate. Yang minat nasi geprek pun ada. Yang minat makan tempe pun macam-macam. Aneka gorengan macam-macam juga ada dekat sini. Buka puasa mesti kena ada kurma pun ada juga. Dia punya setup tu punyalah cantik. Yang minat sup daging berempah makan dengan roti pun ada juga. Yang minat nak makan bubur manis, macam-macam pilihan. Nak bakso pun ada juga, mi pun ada juga. Lepas tu untuk anak-anak, makan coklat pun ada. Paling menarik, kambing golek lah, mesti semua orang tunggu-tunggu. Air manisnya pun ada macam-macam. Memang sedap betul. Diorang ni buat memang ikhlas hati. Yang ni kuali berapi yang aku nak cerita tu, serius cakap, kotia goreng, mi goreng dia memang sedap. Lepas tu korang nak mango float pun ada juga dekat sini. Aku tak tahulah, memang kenyang lah kalau korang datang makan dekat sini. Jangan lupa menu istimewa, kari nyonya laksa. Korang kena cuba. Memang kau betul chef sini buat. Okey, itu semua menu yang ada dekat sini. Lepas makan, lepas solat, kita pergi tengok bunga api.